Kampung Relai Kerambit. Kampung ni kalau kita tengok ejaan dia RELAI, kalau sebut dia mestilah cara dia relai kan, tapi di sini sebutan ni adalah Relai Kerambit. Alhamdulillah kita dah sampai dekat rumah kedua. Jadi kita pun, saya pun penat dah. Kita nak berehat sekejap. Katanya Puan Zainal kita ni ada masak, masakan special tu. Jadi kita nak tengok, okey? Jom. Saya memang ada kampung kan, tapi kampung yang saya datang ini memang betul-betul vibe kampung. Sebab apa saya kata vibe kampung? Sebab kita datang kat Kampung Relai Kerambit ni tidak ada langsung line. Masya Allah. Yang tu yang saya rasa macam unik sangat tu. Maknanya bila anda datang dekat sini, kita boleh release tension tu. Maknanya kita tidak ada apa-apa masalah kan? Ataupun kalau ada masalah dekat luar, dekat bandar dengan kerja dan sebagainya, datanglah ke kampung ini untuk kita nak meninggalkan dunia sekejap, nak duduk dalam keadaan kita nak tenang, tengok bukit bukau kan, nak tengok kawasan-kawasan dengan kehijauan, insya-Allah tabarakallah, inilah tempat dia.